Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di RSI. Ini adalah bangunan Pusat Rawatan Islam Manarah, yang di mana pusat rawatan ini menawarkan untuk memulihkan pelbagai jenis penyakit dari segi fizikal dan juga rohani. Contohnya sakit pinggang, sakit lutut, sakit sendi, stroke, kanser. Untuk kanser yang dah tahap 4, yang dah kronik, jantung berlubang, kanser payudara, kencing manis, bila datang ke sini, yang di mana sepatutnya di hospital dah nak potong dah, tapi bila datang ke sini, alhamdulillah mereka keluar tanpa perlu melakukan apa-apa pembedahan. Untuk penyakit rohani, contohnya dari segi sifat, marah, kuat cemburu, senang sedih, macam-macam lagi lah penyakit rohani ni pun boleh dirawat di sini. Lokasi Pusat Rawatan Manarah ni berada di Lorong Beringin, Kuang, ataupun tuan-tuan boleh search Waze ataupun Google Map Pusat Rawatan Islam Manarah. Lokasi kita berada dekat dengan Sungai Buloh. Nampak asap kat atas kan? Itu kita tengah bakar barang-barang saka. Ini memang tempat khusus lah untuk buang saka. Barang-barang saka kita akan ambil, kita akan bakar straight forward kat situ. Tapi lepas bagi tu yang minta balik, tak ada lah, consider gone lah kan. Sekarang jom kita tengok suasana kat dalam Pusat Rawatan Manarah. Ramai yang tanya, nak buat rawatan kena buat appointment ke apa ke? Tak perlu. Sebab dekat sini kita buka 7 hari seminggu, bermula daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang. Tak perlu appointment, datang saja. Kena buat pendaftaran dahulu, selepas tu tunggu queue. Tu saja. Satu sesi rawatan biasa kita buat dalam sejam. Harga upahnya kita minta RM50. Itu kepada mereka yang mampu. Kalau seandainya asnaf ataupun yang kurang berkemampuan, datang je. Kita buat percuma. Pusat Rawatan Manarah ni kita ada banyak bilik. Dalam satu masa kita boleh rawat dalam 18 orang. Kita ada 6 bilik. Kita pun sebenarnya ada perawat perempuan. Jadi kalau untuk pesakit perempuan, kita akan panggil perawat perempuan untuk merawat. Selain daripada tu, kalau seandainya memerlukan khidmat perawat untuk datang ke rumah pun boleh. Tapi kena buat appointment lah. Tapi kena tunggu queue lah. So the best way is datang sini. Kita pun ada tempat tinggal di sini. Ada 3 bilik. Sehari semalam RM50 saja untuk satu bilik. Biliknya luas, lengkapan semua kita sediakan. Sekarang kita pergi ke atas. Kadang-kadang kalau kita queue lama kan, macam contoh satu hari ramai sangat orang kat sini, dekat atas ni kita ada dewan solat. Jadi boleh rehat kat sini, ataupun nak zikir ke, nak sembahyang ke, boleh buat kat sini. Lengkaplah, semua ada kat sini. Kita pun ada surau untuk perempuan kat sini. Jadi ini adalah sedikit sebanyak info tentang Pusat Rawatan Manarah. Mohon sebarkan video ni kepada mereka yang memerlukan. Ramai orang di luar sana seolah-olah macam dah putus harapan. Ialah nak buat perubatan, kos yang cukup tinggi. Di sini kita berkhidmat, membantu. Niat kita dekat Manarah ni adalah membantu masyarakat Malaysia dan juga luar Malaysia untuk menyelesaikan masalah peribadi masing-masing. Jemput datanglah kepada mereka yang tak tahu, Pusat Rawatan Islam Manarah ni ditubuhkan ataupun diasaskan oleh Syekh Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq. Dr. Jahid ni dia ada 2 PhD. Satu dalam bidang tasawuf dan juga tarekat, satu lagi bidang perubatan Islam. Satu-satunya profesor ataupun doktor yang mengambil PhD bidang perubatan Islam dekat Malaysia buat masa sekarang ni lah. InsyaAllah kaedah rawatan kita berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum.